Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada tajuk al-a'dharu takhallufil ma'mumi 'anil imam. Uzur-uzur ketinggalan makmum daripada imam. Kata pengarang, yu'dharul ma'mumu, diberi uzur makmum fi takhallufi 'an imamihi, untuk terkemudian, untuk ketinggalan daripada imam, bi salasati arkanin tawilah, dengan tiga rukun yang panjang. Dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Fi tis'i halatin, pada 9 keadaan. 9 keadaan. 5 sepakat, 4 lain berlaku khilaf. Baik, kita tengok dulu apa makna 3 rukun panjang. Nota kaki. Yang pertama, suratuha, rupa masalahnya, ayata'akhkhar al-ma'mum, makmum itu terkemudian, ketinggalan, li'udhrin minal a'dzab, kerana ada bab uzur daripada uzur-uzur yang akan disebut nanti ya. Contoh, kabut'il qiraati, seperti lambat bacaan. Makmum ni dia memang baca lambat. Fayu'dharu, maka diberi uzur, li salasati arkanin tawilah, untuk ketinggalan 3 rukun panjang. Wahia, 3 rukun tu ialah ar-ruku', 1, wasujudul awwalu, sujud yang pertama, wasujudus sani, sujud yang kedua. Baik, di sini situasinya tiga rukun panjang ni apa? Dia 3 rukun panjang, tidak termasuk rukun-rukun pendek. Sebab tu dia kata 3 rukun panjang. Ada 9 keadaan ni saja yang ada keuzuran tersebut. Ada keuzuran tersebut. Apa rukun panjang? Pertama, rokok. Kemudian yang kedua, i'tidal tidak dikira. I'tidal rukun pendek. Yang kedua ialah sujud pertama. Duduk antara 2 sujud tidak dikira. Duduk antara sujud rukun pendek. Kemudian sujud yang kedua. Itu 3 rukun panjang. Kita tengok sini. Fala budda, maka bila diberi keuzuran untuk ketinggalan 3 rukun panjang, fala budda an yarka'a, tak dapat tidak, mestilah makmum tadi yarka'a, mestilah rokok, qabla irtifa'il imam min sujudihi sani litashahudi aw lil qiyam. Maka mestilah makmum kena rokok sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua, sama ada imam bangun untuk tasyahud ataupun bangun untuk qiyam. Itu makna diberi keuzuran ketinggalan. Makna makmum tadi boleh teruskan sembahyang dia, boleh rokok, makmum qiyam, imam bergerak dulu, ketinggalan dah. Sampai bila diberi uzur? Sampai imam sujud yang kedua. Jadi sebelum imam bangun daripada sujud kedua, hendaklah makmum tu bergerak rokok dan buat perbuatan seterusnya sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Mana panjang masa tu. Fa idza lam yarka, kalau makmum tidak rokok, fayajibu alaihi an yanwiyal mufaraqata, maka makmum ada pilihan. Dia wajib sama ada dia niat mufaraqah. Dia tak mau rokok juga, tak habis lagi Fatihah, tak mau rokok juga. Imam bangun dah daripada sujud kedua. Dia hendaklah niat mufaraqah. Awak tak boleh ikut imam ni, lebih dah ni. Niat mufaraqah. Au yutabi'al imama fi ma huwa fi, ataupun tak mufaraqah, nak ikut lagi imam, dia kena ikut imam pada pergerakan yang imam ada. Kerana kalau gitu dia kena tinggalkan susunan sembahyang dia kena pergi kepada pergerakan imam yang ada tu. Kalau imam qiyam, dia teruskan qiyam. Kalau imam duduk, dia berhenti daripada qiyam, terus duduk. Wa tafutuhu raka'atu, dan luputlah rakaat tu, rakaat yang dia tak kejar tu imam tu, yang dia tak sempat tu, rakaat tu tak dapat.
wa ya'ti biha ba'da salamil imam, dan dia datangkan rakaat itu setelah salam tu imam. Okey, itu dua pilihan yang ada pada dia. Fa idza lam yanwil mufaraqata, kalau dia tidak niatkan mufaraqah, walam yutabi'hu, dan dia tidak ikut tu imam, batalat salatuhu, batas sembahyangnya. Wa hadhihi halatu majmu'atun fi qawli ba'dihim, keadaan-keadaan ini terhimpun pada perkataan sebahagian ulama. Dia menyimpulkan uzur-uzur tu dalam bait syair ni. In syi'ta dhabtan lilladhi syar'an udhir, hatta lahu thalathu arkan ightufir, man fi qira'atin li ajzihi bati, aw syakka hal qara wa man laha nasi, wadhif muwafiqan li sunnatin adal, wa man li saktatin tidharihi hasal, man nama fi tashahudin aw ikhtalat, alaihi takbirul imami man dhabat, kadza alladhi yukammilu tashahhuda ba'da imamin qama anhu qasida, wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bidhahili. 9 masalah tu ada sini. Nanti dia akan terang satu-satu. Terang satu-satu. Faham tak situasi dia? Situasi. Mari keluar 2 orang. Keluar 2 orang. Siapa masuk lewat ni? Masuk lewat apa orang? Seorang. Seorang. Mari keluar, lepas tu seorang. Ambil satu masalah. Uzur, antara uzur yang dibenarkan ketinggalan 3 rukun panjang ialah makmum itu bati'ul qiraah. Dia bacaannya lambat. Lambat betul lah. Lambat betul. Tapi mah satu orang sini ke? Boleh tak sujud ke? Soalan ni. Siapa imam? Kita imam. Okey. Takbir sembahyang. Makmum baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak boleh haju dah. Setakat tu dia boleh. Jadi tok imam pula baca macam biasa, tok imam rakaat. Okey, rakaat. Jangan rakaat, awak ketinggalan. Awak baca Fatihah lah. Lambat. Okey, lepas tu berapa ketinggalan? Apa rukun lah tu? Tak sampai tu lagi. Tidak. Okey, berapa tinggalan? Itu rukun. Lepas tu okey, sujud. Duduk antara 2 sujud. Berapa dah? 2. Tidak, duduk antara sujud tidak dikira. Lepas tu sujud yang kedua. Okey. Diberi keuzuran ketinggalan 3 rukun panjang. Maknanya selama tu imam sujud yang kedua ni, makmum ni boleh teruskan habis bacaan Fatihah ni. Baca lah. Lepas tu rakaat dia. Awak rakaat. Makmum pun imam bangun daripada sujud, awak pun terus sembahyang macam biasa. Terus. Jadi boleh dia. Okey, terus duduk. Kerja tu imam. Maka makmum tadi kerja tu imam lah. Dia ikut susunan sembahyang dia, teruskan aja sembahyang untuk berada bersama imam. Faham tak? Sampai bila dia boleh teruskan bacaan Fatihah dia tadi? Sampai imam sujud. Imam sujud semula. Sampai imam sujud kedua masih dia boleh teruskan bacaan Fatihah dia sampai habis. Bukan semua orang ni, orang yang ada uzur ni je. Keadaan biasa tak boleh. Keadaan biasa imam turun nak sujud pun lepas iktidah batal dah. Tu orang tak ada uzur Tapi kes ni kalau ada 9 ni, kes ni dia boleh dibenarkan sehingga tok imam sujud kedua dia boleh teruskan untuk kerja. Andai kata tok imam dah bangun daripada sujud. Bangun.
bangun dari sujud. Merah muka lama. Tak imam. Jadi dia dah habis lagi. Makmum tak habis lagi, tak bergerak lagi rokok. Makmum tak bergerak lagi. Jadi ketika itu makmum nak buat apa? Tok imam bangun daripada sujud, sama ada bangun untuk qiyam atau duduk tasyahud lah. Bangun daripada sujud kedua, makmum tak gerak lagi daripada qiyam dia. Makmum tu nak buat apa? Ada dua pilihan. Pertama, mufarakah, maknanya dia niat dalam hati dia tak nak ikut imam, dia semayang, dia seorang. Ataupun dia ikut imam pada keadaannya. Sekarang ni makmum berdiri, imam berdiri, jadi dia kena berdiri qiyam lah. Di qiyam tu. Ikut imam pada qiyam tu. Okey, katakanlah tadi makmum, imam sujud kedua, sujud enggak imam. Lepas tu duduk tahiyat lepas sujud kedua duduk tahiyat. Baik. Jadi makmum tadi dia tak mau mufarakah. Maka cara dia macam mana? Makmum macam mana? Dia kena terus duduk pada keadaan yang imam berada sekarang. Imam berada keadaan duduk, makmum kena terus duduk. Tinggalkan susunan sembahyang dia, terus kepada kedudukan imam sekarang. Jadi makna rakaat dia tadi tidak jadi, dia kena tambah satu rakaat. Rakaat dia tu luput lah. Okey. Okey, bangun belaka. Tak boleh salang ni. Tubik gitu ya sembahyang, tak boleh salah. Baik. Jadi faham tak situasi tu? Maka apakah 9 uzur tersebut? Okey. Kata pengarang rahimahullahu taala, kita terjemah dulu syair ni lah. Mudahnya ni. In syi'ta dhabtan lilladhi syar'an urif. Kalau engkau ingin dhabit, buat penentuan bagi alladhi syar'an udhir, bagi orang yang diberi uzur pada syarak. Lilladhi udhira syar'an, bagi orang yang diberi uzur pada syarak. Hatta lahu udhira lahu, sehingga diberi uzur, sehingga diberi uzur salasu arkani ughtufira lahu, hatta salasu arkani, diberi uzur sehingga tiga rukun. Yang pertama ialah man fi qira'atin li ajzihi bati, orang yang pada bacaan dia kerana lemah dia, bati ai man bati'a fi qira'atin li ajzihi, orang yang lambat bacaan kerana dia lemah. Dia ni tak boleh baca laju. Dia mungkin masalah ataupun dia memang tak boleh nak laju dah. Au syakka hal qara, atau yang kedua dia syak, adakah dia baca Fatihah ataupun tak baca lagi. Dia syak. Wa man laha nasi, yang ketiga orang yang dia itu nasi. Nasi benda berah. Nasi kabur. Nasi makna lupa. Dia lupa, memang dia lupa tak baca Fatihah. Wadif, tambah lagi muwafiqan li sunnatin adal, orang yang adalah orang yang berpaling daripada kerana nak buat sunat. Kerana nak buat sunat dia berpaling, dia tak ikut imam. Dia tak ikut imam kerana nak meneruskan sunat dia. Contohnya kata dia nak menghabiskan bacaan tahiyat awal contohnya. Nanti akan sebutlah. Wa man li saktatin intidharihi hasal, orang yang intidhar li saktatin, yang menunggu bagi saktah tu imam. Dia ingat ke tu imam berhenti saktah selepas Fatihah, jadi dia tak baca Fatihah lagi. Dia tunggu tu imam berhenti lepas Fatihah untuk dia baca Fatihah. Tiba-tiba tu imam lepas Fatihah tak ada berhenti, terus sujud, ataupun baca satu ayat alif lam mim Allahu akbar. Man nama fi tasyahudin, yang seterusnya orang yang tertidur masa tasyahud.
aw ikhtalat alaihi takbirul imam, ataupun bertukar atasnya takbir imam. Allahu akbar, dia pun pergi gerak. Nampak tak? Ataupun apa ni? Bertukar takbir tu imam. Ingat ke tu imam takbir, rupanya orang lain, makmum masuk lewat, takbir kuat. Man dabat, dia tidak dapat kenal, tak dapat dabit, tak dapat tentukan. Kalladhi yukammilu tasyahuda, seperti mana orang yang menyempurnakan tasyahud juga. Ni, yang menyempurnakan tasyahud, nak habiskan tasyahud. Ba'da imamin, lepas pada imam, qama anhu qasida, berdiri daripadanya dengan ada niat, dengan qasad. Wal khulfu fi awakhiril masaili, khilaf pada masalah-masalah akhir, muhaqqaqun, itu ditahqiqkan, falan takung bidzahili, jangan kamu jadi di kalangan orang lalai. Waktu takmilah al-bait je lah, penyempurnaan baik. Okey, baik. Ni disebut dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair. Dia akan hurai dalam bentuk masalah secara nasar dia. Syarhul abyat, syarah kepada bait ini. Ayyu'dharu ma'mumu fi takhallufi, diberi uzur makmum pada ketinggalan daripada imam, bisalah sati arkanin tawilah, dengan 3 rukun panjang, fitis ihalatin, pada 9 keadaan. Wahia, yang pertama, man fi qiraatin li'ajzihi bati, orang yang pada bacaannya dia lambat kerana ajzun, kerana lemah dia dan tak mampu. Apa makna? Ai idza kana al-ma'mum bati al-qiraah, kalau makmum tu jenis batik, betak bacaan. Betak ni bahasa Melayu ni, bahasa Terengganu, bahasa Kelantan sebut kok. Betak ni batik lah. Betak ni lambat bacaannya, li ajzin khalqi, kerana ada kelemahan ciptaan dia. Dalam ciptaan makna dia, kejadian dia gitu. Dia jenis orang cakap lambat, cakap pun lambat. Apa khabar awak? Saya baik sahaja. Contohnya, nak pergi ke mana? Saya nak ke Dewan Makan. Contoh, dia jenis lambat. Memang kejadian dia tu lambat. Kalau baca Quran memang dia tak boleh laju dah. Tak boleh laju. Jadi orang tu lambat kerana semula jadilah. Li ajzin khalqi, kita kata semula jadilah. Ajzin khalqi ni semula jadi. Lambat secara semula jadi. Lambat kerana semula jadi. Okey. Jadi orang ni, andai kata tu imam rokok dah, dia dah habis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu-satu baca. Tok imam rokok dah, tak apa, dibenarkan lagi. Tok imam i'tidal dah, dibenar lagi. Sujud pertama, sujud ketiga, sujud yang kedua. Sujud yang kedua tu boleh lagi teruskan Fatihah, dihabiskanlah untuk dia bergerak dan teruskan susunan semayang dia, ikut tu imam, kejar tu imam. Ini situasi ni makmum mana ni? Makmum muwafiq. Ingat molek, makmum yang muwafiq. Makmum masbuk, hukum dia berbeza. Ni ingat, hukum wa uzur ni ialah makmum muwafiq. Makmum yang sempat kadar Fatihah dengan tu imam. Makmum ni ada uzur ni. Makmum masbuk, kalau tak sempat baca Fatihah, tak usah pergi baca lah, rokok je lah. Faham tak? Sebab dia makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Hak ni makmum muwafiq dia kena habiskan Fatihah dia sendiri. Jadi uzur diberi 3 rukun panjang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, au syakka hal qara, ai maksudnya idza syakka hal qara al-Fatihata amla. Yang kedua, dia syak, adakah dia baca Fatihah atau tidak. Dia makmum muwafiq. Tiba-tiba
Tok Imam pula, Tok Imam muda, lepasan ijazah sarjana muda, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. Contoh. Awak ni program apa semua ni? Surudin. Dengan satu lagi tu Qiraat. Qiraat ada tak? Qiraat Surudin. Aqsa lah. Ijazah Qiraat dengan kepujian. Baca sedap pula. Jadi makmum semayang, makmum sampai terlupa baca Fatihah kerana nak dengar bacaan Tok Imam. Tok Imam pula muda, smart. Contoh. Jadi terlupa makmum nak baca Fatihah. Ataupun terlupa isu yang ketiga ni, ketiga malaha nasi ainasya qiraat al-Fatihah. Dia lupa baca Fatihah. Dia tak ingat baca Fatihah. Tok Imam Allahu Akbar, rokok baru sedar. Baru tersedar dia tak ingat baca Fatihah kerana asyik mendengar bacaan imam. Jadi orang ni wajib baca Fatihah sebab dia makmum muafiq. Dia wajib baca Fatihah, teruskan baca Fatihah sampai habis sebelum Tok Imam bergerak daripada rukun ketiga. Itu diberi uzur 3 rukun panjang. Itu kalau dia lupa ni tadi, kalau dia syok pula. Tengah-tengah bacaan Tok Imam pun baca surah, Tok Imam rokok. Dia syok balik. Tadi aku baca tak Fatihah? Dia syok. Tadi baca tak Fatihah? Ke tak baca lagi? Ke baca dah? Yang ketiga dia syok. Yang kedua dia syok, yang ketiga dia lupa. Beza lah tu. Syok tu makna dia tak pasti sama ada dia baca atau tidak. Tu syok. Nasi ni dia lupa, memang dia yakin dia tak baca Fatihah. Jadi dalam keadaan ni orang ni diberi keuzuran ketinggalan 3 rukun panjang. Yang keempat, wadhif muwafiqan li sunnatin adal. Ai idza kana muwafiqan lil imam. Kalau makmum tadi makmum muwafiq bagi imam. Makmum dia muwafiq sempat Fatihah dengan imam lah. Washtaghala bi sunnatin, tapi dia sibuk dengan bacaan sunat. Ka doa istiftahi, seperti doa iftitah. Dia makmum muwafiq, tapi dia sibuk baca doa iftitah. Panjang pula doa iftitah dia. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira. Panjang baca doa iftitah. Padahal dia tempoh imam berdiri dengan dia berdiri tu sempat baca Fatihah. Jadi makmum muwafiq lah. Tapi dia baca doa iftitah panjang, tiba-tiba imam baca Fatihah laju pula, imam pun rokok. Jadi ketika itu apa nak buat? Makmum nak buat apa? Makmum rokok ke apa? Makmum nak buat apa? Makmum nak buat apa? Tu baca Fatihah tak boleh rokok. Tok Imam rokok, dia baca doa iftitah ni, sibuk baca doa iftitah. Tiba-tiba Tok Imam rokok. Dia nak buat apa? Dia tidak boleh tinggal Fatihah. Kenapa? Dia makmum muwafiq, dia kena baca Fatihah. Sampai habis lah. Bukan sikit-sikit ya. Kalau masbuk yang kena baca Fatihah kadar doa iftitah, tapi dia muwafiq kena baca sampai habis lah. Jadi dia ni diberi uzur ketinggalan 3 rukun panjang. Yang kelima, wa man li saktatin tidharihi hasal. Orang yang menunggu saktah imam. Ai idzan tadhara saktatal imam. Apabila seorang itu menunggu saktah Tok Imam. Saktah ni berhenti. Dia bagi Tok Imam sunat selepas daripada Fatihah, sebelum daripada baca surah, dia saktah dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lepas amin tu Tok Imam sunat diam. Tok Imam sunat bagi masa diam, tu panggil saktah situ. Saktah dalam Quran tu, saktah ialah menyambung
bacaan dengan nafas yang sama, berhenti dan menyambung bacaan dengan nafas yang sama. Itu saktah dalam bacaan qiraat, bacaan Quran. Saktah ni makna berhenti. Tok Imam lepas baca amin, Tok Imam berhenti sekejap, tempoh sekira-kira makmum baca Fatihah, barulah dia mula baca surah. Buat tak ni? Ramai tak buat. Amal tak buat. Sebab apa? Tak ra'i masalah sunat-sunat ni. Sunat makmum berhenti sekejap, bagi peluang untuk imam berhenti sekejap, bagi peluang makmum untuk baca Fatihah. Baik dah, Tok Imam berhenti nak buat benda? Main set. Berhenti. Berhenti nak apa? Jawab mesej. Tok Imam boleh dah boleh mula baca surah. Kalau dia ada surah panjang nak baca, baca dululah. Baca secara perlahan. Kemudian habis masa saktah tu, angkat suara baca kuat pula. Ataupun Tok Imam bolehlah nak tasbih ke, nak zikir ke, boleh. Baik. Jadi makmum ni dia tunggu idzan tadhara saktatal imam. Dia menunggu diam Tok Imam, dia qira'a huwa surah al-Fatihah, untuk dia sempat baca surah Fatihah. Dia tunggu Tok Imam berhenti nak baca Fatihah. Tiba-tiba Tok Imam lepas Fatihah tak berhenti, terus baca Allahu Akbar, alif lam, terus dia rokok. Ataupun Tok Imam waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Tok Imam terus rokok. Maka faraka al-imam walam yatamakkanil ma'mum min qiraatil Fatihah. Makmum tak mampu nak baca Fatihah kulliha au ba'dihha, keseluruhannya atau sebahagiannya. Sebab dia ingat ke Tok Imam saktah. Jadi orang ini pun diberi keuzuran tinggal rukun panjang. Maknanya kalau dia tahu Tok Imam tu jenis laju, tak baca, tak saktah, mungkin masa Tok Imam Fatihah dia baca Fatihah dah. Kita pun kalau tahu Tok Imam tu tak sempat, Tok Imam tak berhenti, kita boleh baca Fatihah ketika Tok Imam baca Fatihah tu. Nampak tak? Kalau kita tahu bahawa Tok Imam tu takkan sempat kita baca Fatihah sebelum Tok Imam rokok, boleh dah kita baca Fatihah. Okay? Jadi dalam kes 5-5 ni, fa fi hadhil halatil khamsati al mutaqaddimati, pada kesemua 5 keadaan yang terdahulu, yu'dharu fiha al ma'mum ila thalathati arkanin tawilah bil ittifaq, diberi uzur makmum ketinggalan 3 rukun panjang secara sepakat. Tak ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dan ulama-ulama Syafi'iyah lain yang mutaakhirin, tak ada berlaku khilaf. Makna orang ini memang dianggap uzur yang diberi ketinggalan 3 rukun panjang. Wa baqiya arba'u halat. Okey, tinggal lagi 4 keadaan. Sebelum tu nak tanya tak? Jelas tak ni? Yang 5 ni. 5 keadaan ni jelas tak macam mana nak buat ni? Jadi awak tengok kalau awak ada keadaan tu, awak dibenarkan ketinggalan lah 3 rukun panjang. Faham tak ni? Okey, tinggal lagi 4 keadaan. 4 keadaan ni khilaf. Tengok, yang ke-6, man nama fi tasyahudin, orang yang tertidur masa tasyahud. Masa duduk tasyahud dia tertidur, batal tak sembahyang dia? Batal tak sembahyang? Berapa dah batal? Berapa dah batal? Tidur dalam masa sembahyang, apa dah batal? Kenapa? Kerana punggungnya tetap punggung dia, tak batal lah. Nampak tak? Dia duduk tasyahud awal, papan punggungnya tetap. Baik. Tidak termasuk dalam hilang akal. Tidak termasuk dalam hilang akal tadi tu. Tak. Hilang akal lain. Kalau orang gila masa tasyahud, batal mayang. Ni tidur. Dia tertidur. Dia tertidur terlelap masa tasyahud. Jadi tidur ni dia tidak batal
Kalau dalam keadaan tetap papan punggung dah batal lah. Ai idza namal ma'mumu fi tasyahudil awal. Jika tertidur makmum pada tasyahud awal. Okey. Itu ada khilaf. Nanti dia akan sebut. Yang berapa tu? Yang ke-7. Yang ke-7. Aw ikhtalata alaihi takbirul imam mandaba. Ataupun dia tersilap takbir imam. Dia tak boleh nak kenal. Ai idza ikhtalata alaihi takbirul imam. Jika tersalah atasnya takbir itu imam. Ka'ama. Seperti orang buta. Au kana fi zulmatin. Atau dia berada dalam keadaan gelap. Dia tak tahu tu imam salah. Itu imam takbir ke siapa takbir? Apa tak? Jadi dia tersalah takbir. Jadi dia ketinggalan lah. Ingat tak imam tak takbir lagi, pun tak imam takbir dah. Apa tak? Jadi ikhtalata alaihi takbirul imam. Dia tertukar, tersilap atasnya takbir itu imam, dia tak dapat kenal. Ai idza ikhtalata alaihi takbirul imam ka'ama, seperti orang buta, au kana fi zulmatin, atau orang berada dalam keadaan gelap. Gelap. Tok imam tak tahu tok imam ke makmum suara ni. Dia pun dak apa nama ni? Dak rokok lagi. Lepas tok imam sujud tu barulah speaker molek balik contoh ni. Mikrofon tok imam elok balik, baru dia tahu contoh ni. Jadi orang ni pun diberi keuzuran. Yang ke-8, kadzal ladzi yukammilu tasyahuda ba'da imamin qama anhu qasida. Begitulah juga orang yang nak sempurnakan tasyahud selepas imam bangun secara qasad, secara ada qasad, secara ada niat bangunlah imam bangun. Ai idza jalasa fi tasyahudi, kalau makmum duduk tasyahud awal, yukammiluhu, dia menyempurnakan tasyahud awal ba'da an qamal imamu anhu, setelah imam bangun daripadanya. Tok imam tasyahud awal, dia pun tasyahud awal. Tok imam duduk sekejap baca tasyahud laju, dia pun tok imam bangun. Dia masih duduk untuk baca dan sempurnakan tasyahud. Ingat ni. Kalau tok imam duduk tasyahud awal, makmum boleh duduk tasyahud awal tak? Kalau tok imam tak duduk tasyahud awal, makmum boleh duduk tasyahud awal tak? Lupa dah. Minggu lepas baru belajar. Tok imam tinggal tasyahud, makmum kena buat apa? Makmum wajib kena tinggal, kena ikut imam kalau imam tinggal tasyahud. Dah ni tok imam duduk tasyahud, makmum duduk tasyahud. Cuma tok imam baca pendek atau tok imam baca cepat, tok imam bangun. Jadi makmum memang duduk tasyahud dengan tok imam, tapi tok imam bangun cepat. Sama ada baca pendek ke ataupun baca laju, tok imam bangun. Makmum masih nak habiskan bacaan tasyahud dia. Jadi bila gitu, dia pun lambat ketinggalan. Adakah orang ni diberi ketinggalan 3 rukuk, maknanya kat dia bangun, tok imam rokok, tok imam i'tidal, tok imam sujud, boleh lagi nak teruskan Fatihah dia ke mana? Itu masalah yang ke-8. Masalah yang ke-9, man nasiyal qudwata, orang yang lupa mengikut imam, walam yatadhakkar illa wa imamu raki'un au qaraba ruku'. Saya tulis gitu dah. Sebab apa saya tu Awak tulis ke mana? Ikut asal tu saja. Back sikit, ikut saya. Ikut saya.
Okey. Ikut saya tu Okey. Okey. Syair tadi kau nak ni room tak boleh. Jadi contoh orang yang apa nama ni, orang yang buta ni atau orang dalam gelap ni, contohnya dia tak sebut sini. Dia contoh yang berlakunya makmum ataupun orang buta ataupun makmum dalam gelap, tok imam takbir. Takbir pada rakaat kedua lepas daripada sujud. Lepas pada sujud kedua, tok imam takbir. Allahu Akbar. Tok imam takbir lepas daripada sujud kedua, rakaat kedua. Jadi makmum tak tahu tok imam takbir tu nak duduk tasyahud awal ke ataupun takbir untuk bangun. Faham tak? Jadi dalam situasi ni, tiba-tiba tok imam takbir sekali lagi, Allahu Akbar, dia pun bangunlah. Faham tak? Sekarang ni duduk, ni dhabit sikit masalah ni, tanda sikit isu masalah yang ikhtalata alaihi takbirul imam ni, iaitu apabila makmum ni sami'a takbiratul imam. Saya tulis sinilah, senang sikit. Sami'a takbiratu al-imam ba'da ar-rak'ati al-thaniyah fadhannaha takbirata at-tashahudi fa idza hiya takbiratu qiyamin fajalasa wa tashahada. Ni ambil daripada i'anatul talibin. Ni dia menjelaskan isu masalah ni. Masalah ke-8. Masalah ke-8, makmum mendengar yang makmum tersilap ni. Makmum tersilap macam mana rupa tersilap tu? Tersilap apabila dia salah dengan takbir tu imam. Macam mana salah dia? Dia dengar takbir imam lepas rakaat kedua, dia ingat ke tok imam takbir tasyahud. Tok imam duduk tasyahud awal. Tak. Tiba-tiba bukan tasyahud, tok imam bangun. Tok imam duduk tasyahud, tok imam bangun, naik untuk rakaat ketiga. Faham tak? Boleh. Jadi dia bila tok imam takbir, dia pun duduk lah. Sebab dia buta ataupun keadaan gelap. Tak nampak lah tok imam buat apa. Dia pun duduk tahiyat awal. Dia baca tasyahud. Tok imam bangun. Tiba-tiba tok imam Allahu Akbar, rokok lah. Dia bangun tiba-tiba tok imam rokok. Katakanlah kalau dia nampak dah, jelas lah tok imam rokok. Tapi dia telah ketinggalan tu. Fatihah macam mana? Dia beri uzur. Dia beri dalam ni ada khilaf ni, tapi kita ambil hak diberi uzur, maknanya dia kena baca Fatihah juga. Tok imam dibenarkan gerak 3 rukuk panjang, dia kena habiskan Fatihah.
Katakanlah gelak lagi, tak tahu tak. Dia pun baca Fatihah, tiba-tiba Sami Allahu liman hamidah. Baru dia tahu bahawa tadi Tok Imam dak duduk tasyahud awal. Jadi dia mesti kena habiskan Fatihah atas pandangan ni. Okey. Yang ke-9 ni ada silap sikit. Yang ke-9 ni ialah ketika beki sikit. Man nasiyal qudwata fi sujud. Dia tak ingat dia dalam semayang masa sujud. Dan dia tidak ingat kecuali walam yatadhakkar illa wal imamu raki'un aw qaribun minhu. Kecuali imam tu keadaan rukuk ataupun qaraba rukuk, hampir nak rukuk. Jadi situasinya katakanlah dia dalam keadaan sujud. Keadaan sujud. Dia sujud ataupun keadaan duduk tahiyat pun boleh juga lah. Dalam keadaan sujud. Dia dah ingat dia tengah ikut tu imam. Tengah ikut tu imam. Lepas tu dia sudah aku ni bukan semayang seorang, aku ni mayang ikut imam. Tiba-tiba dia pun bangun. Bangun tu imam tu dah nak rokok ataupun imam tu telah rokok. Wal imamu raki'un au qaraba rukuk. Imam tu dalam keadaan hampir nak rokok dah. Jadi orang ni ada diberi uzur dalam satu pandangan yang akan disebut nanti. Nampak? Jadi ada 4 masalah tu. 4 masalah. Baik. Kenapa di-highlightkan 6, 7 dan juga 9 tu? Wa hadhil halatul arba'u, 4 keadaan ini, al-akhiratu, yang akhir ni, yu'dharu fiha 'inda ar-Ramli, diberi uzur di sisi Syekh Muhammad Ramli, ila salasati arkanin tawilah, diberi uzur ketinggalan 3 rukun panjang. Jadi dalam masalah 4 ni, yang mengatakan perkara ini dianggap uzur ketinggalan 3 rukun Syekh Muhammad Ramli dan orang yang mengikut dia lah. Syekh Muhammad Ramli. Wa amma inda Ibn Hajar, adapun di sisi Ibnu Hajar, fa hukmu halati raqmi 6 wa 7 wa 9 ka hukmil masbuq. Dari sisi Syekh Ibnu Hajar, nombor 6, 7 dan 9, orang ini tidak dianggap muafiq ni. Orang ini hukum masbuk. Mana orang tertidur masa tasyahud, tidur-tidur, bangun tu tak imam nak rokok dah. Dia bukan makmum muafiq, dia makmum masbuk. Jadi yang nak buat kan makmum masbuk. Dia sedar-sedar daripada tasyahud, dia tidur masa tasyahud, dia pun bangun tengok tak imam nak rokok dah. Dia di sisi Ibnu Hajar buat macam mana? Ni apa ni? Si Ibnu Hajar nak buat benda? Tak tahu. Nak jawab mana periksa ni? Di sisi Ibnu Hajar nak buat apa? Dia tidur masa tasyahud, sedar-sedar tu imam nak habis baca Fatihah, dia pun terus bangun tu imam rokok. Nak buat apa? Jadi di sisi Ibnu Hajar, hukum bagi 6, 7, 9 hukum masbuk. Maka dia dianggap makmum masbuk. Makmum masbuk masuk semayang lewat ataupun sepak rakaat tu dak sepak Fatihah, tu imam rokok je lah. Kalau dia sepak sikit Fatihah, 1, 2 ayat, 3 ayat ke berapa ayat, baca je banyak tu, lepas tu dah habis, terus saja rokok, tak perlu sambung Fatihah sampai habis. Itu hukum makmum masbuk. Jadi di sisi Ibnu Hajar, orang yang keadaan 6, 7 dan 9 ni makmum masbuk. Dia tak sepak Fatihah, tak habis Fatihah, rokok bersama tu imam saja. Fatasqutu anhul Fatihah, gugur Fatihah dia. Fatihah dia gugur. Wa ammal halatu raqami 8 fala yu'dhar. Okey, yang ke-8 apa? Yang ke-8 di sisi Ibnu Hajar tidak dianggap uzur. Mana yang ke-8 ni? Dia duduk untuk menghabiskan tasyahud. Tak imam duduk tak? Dia duduk tak? Tak imam bangun, dia tak bangun lagi. Dia nak habiskan tasyahud. Orang ini tidak ada uzur. Apa makna tak ada uzur? Nanti dia bangun, dia kena habiskan Fatihah dia. Baik, habiskan Fatihah dia selama mana? Jangan sampai 2 rukun. Rukun apa? Rukun pendek panjang nak kira. Jadi dia kena habiskan Fatihah dia
sebelum Tok Imam habis i'tidal. Sebelum Tok Imam bergerak turun untuk sujud. Faham tak? Jadi dia tak ada uzur ni. Yang situasi nombor 8 ni tak ada uzur. Dia muafiq juga. Muafiq yang tidak diberi uzur. Maknanya dia kena baca Fatihah sebelum Tok Imam bergerak turun untuk sujud. Faham tak ni? Pening apa awak? Tak faham, dengar rakaman. Dengar berulang-ulang sampai awak faham. Okay. Fala yu'dharu, maka tidak diberi uzur. Khulasahnya dalam situasi ini, pertama, ketinggalan satu rukun. Apa hukum dia? Orang yang ketinggalan satu rukun, apa hukum dia? Ketinggalan satu rukun. Yang pertama, biruknin, dengan satu rukun. Apa hukum dia? Sah perbuatan tu? Boleh tak ketinggalan satu rukun dengan sengaja? Haram wala tabtul, tapi tak batal sembahyang. Ketinggalan dengan sengaja Okey, yang kedua, ketinggalan biruknaini. Kalau dengan sengaja haram wa tabtul as-salah, dan batal sembahyang. Batal sembahyang. Okey. Batal sembahyang. Mendahului pun sama, mendahului. Bahkan mendahului lagi lah. Mendahului imam satu rukuk. Haram tapi tak batal. Okey. Kemudian faham tak dua rukun panjang? Dua rukun ni, dua rukun bukan panjang ni, termasuklah. Panjang pendek dah kira lah. Makruhnya apa? Makruh ialah muwafaqah imam. Makruhnya apa dia? Muwafaqah, tak boleh muwafaqah ni. Kita apa ni? Apa nama ni? Taharukul ma'al imam, bergerak bersama imam. Bergerak sama imam tu makruh. Imam gerak, dia gerak sekali. Imam gerak, dia gerak sekali. Okay. Jadi yang diberi uzur 3 rukun panjang. Orang yang ada 9 uzur tak ada lah. 9 uzur, 5 sepakat, 4 laku khilaf. Selain daripada uzur tu, orang tu duduk dalam keadaan ni, sama ada dia ketinggalan, dia tak boleh lebih pada 2 rukun. Rukun yang dikira apa dia ialah, kalau contoh qiyam, rokok, i'tidal, 1, 2. Habis i'tidal bergerak untuk sujud, dia kira ketinggalan 2 rukun. Selama imam masih i'tidal, belum bergerak untuk turun sujud, maka orang tu dia tak dikira ketinggalan lagi. Boleh lagi dia nak kejar rokok dan i'tidal, seterusnya ikut imam. Okey. Jadi yang diberi uzur tu itu saja. Awak diberi uzur ketinggalan 3 rukun panjang tu. Jawab lain tu hukum kembali pada asal. Kembali kepada asal ni.
bukan jumpa asal. Okay, ada soalan? Jadi tak sempatlah baca Al-Fatihah. Makmum masbuk lah. Masbuk lah dia, bukan makmum muafiq. Yang dikira masbuk muafiq lepas takbir, lepas sekali semayang. Dah dia masuk lewat, dia tak kira jadi makmum lagi. Dia kira lepas dia ada takbir. Kalau sekejap, makna makmum masbuk lah. Apa dengar ada dalam tu, tengah YouTube kata lain, viral kata lain. Dah faham? Dia buat ke mana? Dia dok kiam kan lepas habis tamam kahwin yang kamu contoh. Lepas tu nak masuk kahwin dah pula yang kedua contoh. Lepas tu Allah Akbar sampai anak aku subuh dah. Dia pun baru nak naik. Dia baru nak masuk dalam solat. Dia nak baru masuk dalam solat. Tapi dia duduk dalam solat. Masa dia habis tu lah. Sebab dia tak tahu bawa rakaat. Lepas tu dia kata tak apa. Sebab dia sebab dia duduk situ dah. Dia nak tambah rakaat. Dah berapa dia nak tambah rakaat? Tu dia kata dia yang kata. Dia kata sah je sebab benda tu dia duduk situ dah. Bukan dia baca dua tak sampai 4 apa semua. Maknanya dia saja. Dah awak nak suruh dia buat benda? Kita kan kisahnya dia buat apa. Tahu kita benda tu tak dia tak sebab tak cukup rakaat dah. Berapa dah cukup rakaat? Dia tak tambah rakaat. Berapa nak tambah rakaat? Dah dia makmum dah. Dia makmum dah. Makmum masbuk ke makmum muafiq? Dah dia masuk semayang dia takbir lewat kan? Dah takbir lewat dia down tak Fatihah. Jadi makmum dia masbuk. Masbuk lah. Dak semayangnya sah. Betul ke dak tu lain cerita. Awak nak mayang lewat, jangan jangan duk kacau sah orang. Masalahnya semayang dia sah, apa nak suruh tambah? Tanya dia tu waktu sebab tahu dia kan dia duduk dalam apa panggil dia tak ada dalam bukan maknanya dia tak ada buat benda lain sebelum masuk dalam semayang. Ada tanya dia setelah kita masa tu dah. Baik dia masuk dalam solat. Dah ya bukan nak gerak pula duduk situ lah. Bukan nak gerak duduk situ. Jadi dia tak payah tanya, tak payah tambah apa-apa dah. Dia masuk semayang, lepas tu tak imam rokok. Tak ada lah Fatihah bagi dia sebab imam masbuk. Nak tambah rakaat dia, tak payah tambah rakaat dah, semayang sah. Dah dia bangun lewat, tu malas dia. Itu kemalasan dia. Kemalasan dia nak masuk lewat, itu dia punya pasal. Tapi dari segi semayang dia tak payah tambah dah. Tak? Tak puas hati pergi. Nak suruh tambah kok kan. Dia kira masbuk ke tak lepas takbir. Dia ada situ tak takbir, tak jadi tak ikut tok imam lagi. Dia tidak diikut tok imam lagi lah tu. Masalah dia tak ikut tu masalah dia. Tak ada lah fadilat takbir bersama imam tu. Semayang dia sah je, tak ada masalah sebab dia dikira makmum masbuk. Fatihah makmum masbuk ditanggung oleh imam. Lagi?
Ada soalan tak? Ada tak? Okey, tak ada sekadar tu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.